Setiap anak dilahirkan dengan bakat yang unik. Bagi Anik, dunia dia hidup di hujung mata penanya. Anik, sampai bila nak asyik melukis robot ni je? Ayah dengan ibu nak sangat kamu jadi engineer. Betul cakap ayah tu, Anik. Melukis macam ni bukannya boleh buat makan. Tapi, harapan mak ayah tak semestinya sama dengan minat di jiwa. Anik tersepit, tak tahu nak pilih jalan mana. Macam ni Puan. Daripada result ujian pemetaan bakat ni, kita nampak Anik ada kelebihan ruang visual. Maafkan ayah, Anik. Ayah tak nampak bakat sebenar kamu selama ni. Ya Allah, terima kasih. Kenalilah potensi sebenar anak anda. Ya. Sebab bila bakat DNA selari dengan kejaya, impian yang luar biasa pasti jadi kenyataan.